Sepanjang zaman, orang akan anggap emas itu mahal. Tak tahu kenapa? Tonton video ni sampai habis. Save video ni untuk rujukan masa akan datang. Orang hanya akan kata harga emas murah bila harga emas itu dah jadi sejarah, which is tak akan berlaku lagi. Dan bagi orang yang ada keinginan untuk jadi long term investor, anytime is a good time to buy gold, dan kita boleh beli emas dan mula simpan emas bila-bila masa saja. Especially sekarang, waktu harga emas tengah turun sedikit dan bukan berada di puncak. Orang yang ada ilmu emas, sama ada harga emas naik atau turun, dia senyumnya sepanjang masa. Sebab apa? Waktu harga emas naik, dia senyum kerana dia dah tahu dia telah melabur di tempat yang betul dan selamat, dan dia ada peluang untuk jual semula emas itu kalau dia dah sampai target. Itu waktu harga emas naik. Harga emas turun, dia senyum juga. Tapi kali ini sebab lain. Kerana dia senyum kali ini, dia tahu dia ada peluang untuk borong jauh lagi banyak emas pada harga yang sama. Kerana kita boleh beli barang mahal iaitu emas pada harga murah. Jadi, waktu bila-bila ialah waktu yang sesuai untuk beli emas, tapi especially waktu harga emas turun, itu adalah waktu yang sangat sesuai untuk kita borong jauh lagi banyak emas. Kerana pada harga yang sama, kita boleh dapat lagi banyak gram emas. Bagi sesiapa yang nak mulakan simpanan emas serendah RM100 hari ini, boleh klik link di bio saya. Saya Dato' Umar. Jangan lupa follow saya.